Ask for the impossible daripada Allah SWT. Dalam bulan Ramadan yang mulia ni, inilah masanya untuk kita minta apa sahaja yang kita nak. Terutamanya selepas kita solat tarawih, terutamanya ketika kita bangun malam dan solat tahajud. This is the time yang kita boleh spam as much doa yang kita nak. Perkara-perkara kecil to the very biggest things. Jangan kita kedekut, jangan kita rasa takut. Kita minta yang kecil-kecil, benda yang kita rasa possible sahaja kita minta. Ask for the impossible daripada Allah SWT. Kerana Allah kata dalam Al-Quran, kita tak boleh nak bayangkan khazain. Khazain maknanya the kekayaan Allah yang Allah boleh berikan. Minta daripada Al-Wahhab. Al-Wahhab boleh beri apa sahaja yang kita nak. Bayangkan Allah katakan, kalau Allah himpunkan the first man that was created sampailah to the very last man, including the jinn. Semua yang Allah jadikan himpun dan kita minta apa sahaja yang kita nak. Apa sahaja yang Allah berikan, tetap tak akan kurangkan sikit the kingdom of Allah. Tak akan kurang sikit. Ibarat kita ambil jarum, kita celup dalam air lautan, kita keluarkan, that one drop, itulah apa yang Allah berikan. Every single person dapat apa yang dia nak. So bila Allah adalah yang maha kaya, Allah adalah maha berkuasa atas segala sesuatu, kenapa kita kedekut dalam apa yang kita minta? Minta apa sahaja yang kita nak, kita yakin. Important kita kena yakin dan Allah akan keluarkan kita daripada segala masalah-masalah hidup kita.